Okey, cikgu. Okey, Puan. Cikgu. Selepas membuat rendaman tadi tu, selama lebih kurang setengah jam rendaman magnesium ni, apa rasa selepas direndam kemudian tu kita rawat sikit? Alhamdulillah, ringan rasanya. Baru sekali kan. Sakit apa sebenarnya tu yang kata ringan tu? Osteoarthritis, tak apa. Oh, tu dia. Yo. Jadi kalau mengajar diri lama memang sakit lah Berdiri not really, naik tangga je. Naik tangga, turun tangga, memanglah ada rasa lah, memang tak selesa. Sekolah berapa tingkat tu? 4 tingkat. Yo. Tingkat atas lah tu. Saya cuba lah. InsyaAllah. Kalau rajin buat rendaman ni, nanti buat rendaman ni dia punya keberkesanan dia awak tengoklah. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah dia sebab tubuh badan kita ni dah ada senang menerima resapan magnesium tadi ni. Sebab tu boleh cepat sembuh dia. Okey, insyaAllah. Lu gerakkan kaki tu, tendang kaki tengok. Dah laju. 7. Yang sakit sekali sebelah kanan. Kanan. Oh, ringan Ringan lah. Kata sakit lutut tu Cuba testing awak lari ni gede-gede. Taklah hari awak ni. Tempat tangga. Tapi tangga sikit ni tadi rasa okey. Rasa ringan Dia kena naik satu-satu, turun satu-satu. Yang ini tadi tum-tum je. Boleh naik terus. Nak tengok boleh. Okey, alhamdulillah jumpa juga penawar dia InsyaAllah. Ya, kalau baik boleh sampaikan kepada kawan-kawan kan. Pakai dulu kemudian tu rasa dan bolehlah sebar-sebarkan ke kawan. Mungkin tempat ni boleh jadi awak punya center kat sini. Ajak kawan-kawan. InsyaAllah. Macam cikgu Sama.